7 orang tuan-tuan anak Rasulullah. 6 Allah ambil waktu Nabi masih hidup. Angkat tangan siapa yang Allah uji. Macam tu. Baru kita perasan malam ni kenapa Allah mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi ke Nabi anak 7 anak. Tuan-tuan, kita manusia biasa pun sayang anak. Orang yang tinggi kasih ke anak ni, anak dia jatuh, luka, anak dia menangis, dia menangis. Itu kita manusia biasa. Rasulullah 7 orang anak Nabi, 6 Allah ambil ketika Nabi masih hidup. Tinggal Fatimah, anak lelaki sulung Nabi nama Qasim. Meninggal umur setahun lebih. Setahun lebih tuan, nak dekat 2 tahun. Pandai senyum lagi. Pandai senyum dah. Setahun lebih dah pandai senyum. Dah pandai berjalan, dah pandai ikut. Tuan-tuan bayang Rasulullah dengan anak. Allah tengok Nabi yang sedang menyayangi anak beliau. Ayah, Nabi manusia biasa. Kita boleh faham macam mana tinggi kasih kita, rindu kita ke anak. 3 hari keluar, teringat anak. Telefon dengar suara anak. Cik dia buat apa? Setahun lebih Allah bagi Nabi tengok anak. Allah bagi Nabi main dengan anak. Allah bagi Nabi mengasuh anak dia, dukung anak dia, bawa anak dia berjalan. Allah ambil nyawa Qasim. Kata para sahabat, kami melihat Rasulullah menangis seperti anak kecil.